Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Maisara binti Amran dari TVPSS SMK Seri Mahkota. Hari ini kami bawakan liputan khas sempena Majlis Penyerahan Infrastruktur Sekolah yang dibawa program Sekolah Angkat Madani oleh Biro Pengaduan Awam Jabatan Perdana Menteri. Majlis hari ini amat bermakna buat sekolah kita kerana menerima bantuan kemudahan daripada Yang Berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun sebagai usaha meningkatkan pembangunan dan kualiti pembelajaran. Jom sama-sama kita saksikan perjalanan majlis hari ini. Selamat sejahtera, saya Sarwishan Lagi Katikesen dari wartawan TVPSS SMK Seri Mahkota. Hari ini saya bersama dengan Dr. Al-Fauzi. Bolehkah Encik perkenalkan diri? Okey, nama saya Dr. Muhammad Al-Fauzi, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran PBD Jasin. Encik, bolehkah saya bertanya beberapa soalan kepada Encik? Okey, boleh, silakan. Bagaimanakah program Sekolah Angkat Madani ini dapat menyokong pembangunan pendidikan di kawasan luar bandar? Okey, terima kasih banyak kepada tim TVPSS SMK Seri Mahkota. Okey, yang pertama sekali ialah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri PMX dengan melalui penyaluran peruntukan Kampung Angkat Madani ni, Sekolah Angkat Madani ni melalui Biro Pengaduan Awam Jabatan Perdana Menteri, di mana melalui peruntukan ini kita nak memastikan bahawa kualiti sekolah dari segi infrastruktur, dari segi pembelajaran yang kondusif di dalam bidik darjah itu boleh meningkatkan lagi, boleh enhance proses pembelajaran murid di dalam bidik darjah. Terima kasih Encik. Encik, bagaimanakah sumbangan ini dapat meningkatkan kualiti PDP sekolah? Okey, terima kasih. Seperti yang saya maklumkan tadi,
bahawa apabila sekolah kondusif, sekolah berkualiti, murid-murid lebih berkeyakinan. Cikgu-cikgu yang berada di sekolah ni lebih bermotivasi memperbaiki proses pendidikan mereka bagi memastikan kemajuan murid dengan lebih baik dan lebih berkualiti. Terima kasih. Okey. Cik, itu saja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama.